Dan berwasiat ia bagi orang yang kepercayaan dengan segala pekerjaan anak-anaknya dan hartanya dan hutang pihutannya dan lainnya daripada segala berkesangkutan dan jadi keberatan atas dirinya. Jadi sunat bagi seorang itu berwasiatlah. Bagi orang yang ada hak, wajib menunaikan wasiat. Kalau orang tak ada hak, tak ada kaitan dengan kematian dia, tidak menyebabkan ada hak manusia, menyebabkan terambil hak manusia, ataupun menyebabkan tidak selesai hak manusia atau sebaliknya, maka sunat wajib dia berwasiat kalau ada hak. Kalau tidak, hukum dia sunat, dia wasiatkan. Urusan anak-anak dia serah kepada orang-orang yang diharap mengenai agama dia. Harta dia ada hutang lagi dia tak bayar, wajib kena wasiatkan kepada siapa-siapa untuk selesaikan masalah hutang. Kerana kalau hutang tak selesai, benda tu bersangkut dengan urusan kematian dan diri dia akhirat. Maka kena wasiatkan supaya orang tahu dia pernah berhutang, dia ada hutang. Dan sunat bahawa membanyak ia daripada menyebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan dijadi akan dia akhir kalamnya percakapannya daripada dunia dan dimatikan dia atasnya atas la ilaha illallah. Jadi sunat sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut deras, sebut slow boleh berlaku. Maka orang tak biasa sebut la ilaha illallah, maka nak mati tiba-tiba nak sebut la ilaha illallah, payah. Boleh, tidak ada masalah, tapi mungkin sukar dan payah sikit nak sebut la ilaha illallah ni. Dan sunat bagi sekalian orang yang hadir padanya, pada orang mati saat ni, mendoa baginya dengan tetap iman dan dimati akan dia dengan iman. Sunat kita pergi ziarah, minta doa supaya orang ni ditetapkan iman, diberi pengampunan daripada Allah Ta'ala dan sebagainya. Dan sunat mengajar akan dia la ilaha illallah jika tiada berkata akan dia. Sebut la ilaha illallah di hadapan orang nak meninggal tu. Linga kita duduk di mulut dia, kita sebut la ilaha illallah. Dia sebut. Allah sebut la ilaha illallah. Okey, beres lah. Tak payah wilayah, tak payah suruh zikir. Zikir ni kalau dia gagah, dia sakit lagu tu, sukut sekali. Biarlah akhir perkataan dia la ilaha illallah. Dan sunat membaca Yasin, baca Yasin pada sisi al-muhtadar, orang nak meninggal, supaya kelebihan Yasin ini mudah keluar ruhnya. Ada riwayat kata menghilangkan dahaga orang nak meninggal dunia. Kerana ada keadaan orang nak meninggal dunia ni, dia merasai kehausan yang sangat begitu. Maka kita pergi baca Yasin supaya hilang perasaan dahaga tu. Kerana apabila dahaga, maka syaitan akan buat mari air. Merupa suruh mati orang tu dalam agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka kalau kita baca Yasin, mudah-mudahan dahaga itu hilang. Dan dia tidak akan begitu terkesan dengan ujian daripada syaitan tu. Maka apabila dia yakin akan matinya, makin yakin dah. Cek nadi di kaki tak ada dah. Senyap dah. Nadi tangan tak ada dah. Nadi tekuk tak ada dah. Senyap belakang dah. Jamuh pun sejuk belakang dah. Tak nyawa ke apa dia. Tengoklah tanda-tanda hidung dia belok ke apa dia. Tulai belakang dia sterik dah. Kaki dia pun jatuh. Hidung-hidung apa dia. Ambil kapal letak di hidung. Tunggu sebentar waktu ambil. Dah lepas tu sejuk. Tak ada dah nafas halus. Yakin cek-cek hospital ke apa dia istirahat mati dah lah.
Sunat dipejam akan dua matanya. Kalau dia mati terpejam tak apa. Kalau dia mati tidak terpejam, sunat kita pejamkan mata, baca bismillah wa ala millati rasulillah. Baca, tutupkan mata dia. Dan lembutkan segala sendinya. Sunat. Ni. Buat gini. Biar sendi dia lembut. Dan diletakkan dia terletak hunjur kaki kepada kiblat. Letak lagu tu kaki menghadap ke arah kiblat. Dan ditutup akan dia dengan kain yang nipis-nipis. Kain lepas. Orang tino tu. Supaya apa kain nipis? Supaya keluar hawanya. Bau mayat tu. Kerana kalau kita tutup dengan benda tebal, tutup dengan totu, kau apa buka bau, aduh. Tapi manusia ni tak bau tubuh dia, najis dalam perut dia tidak keluar, tak bau. Kita kalau plastik bos apa kita letak, apa bau. Manusia dalam perut dia ada najis, apa tak bau. Kerana ada ruh. Tapi apabila cabut ruh, bau habis semua. Benda-benda kotor dalam perut apa. Dan segera dengan mentajhizkan, mengurus akan dia, akan jenazah. Cepat-cepat. Apabila yakin, meninggal. Kalau tak yakin lagi, jangan urus. Mungkin siap mandi tanah. Bangun cacat ada kau itu. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah. Fardu kifayah ni dalam kawasan 90 km persegi. 90 km. Jarak 90 km mesti ada orang yang kena pandang benda ni. Kalau tak ada orang pandang benda ni, maka berdosalah sekitar 90 km persegi. Pandang ke apa? Apa dia tu? Ditulis apa dia tu? Mengerjakan akan mayat, maknanya menguruskan akan mayat yang muslim yang lain daripada mati syahid. Maka kena pandai. Pertamanya mandi ke mayat. Mesti kena pandai mandi mayat. Kedua, mengkafirkan mayat. Mesti kena ada pandai. Ketiga, menyembah ya ke mayat. Keempat, mengebumi ke mayat. Empat benda ni atas orang hidup wajib. Kalau tak ada dalam kawasan 90 km, maka berdosalah orang daripada awal sampai akhir itu. Kerana kawasan dia tidak ada orang yang boleh melepaskan fardu kifayah. Yang lain daripada orang mati syahid dan kanak-kanak yang gugur. Iaitu ada 4 perkara. Selain daripada mati syahid dan orang kanak-kanak yang mati gugur, wajib kena buat 4 perkara. Manakala orang anak-anak gugur, sama ada gugur itu daging saja ke, darah ke, yang penting budak gugur, keguguran. Yakni lahir sebelum waktu dia. Mati syahid juga cara pengurusan dia ada. Tak serupa dengan orang biasa. Pertamanya, apa dia kena urus? Dimandi akan dia. Kena mandi. Kena mandi orang mati tu. Jikalau matinya sebab tenggelam air sekalipun. Mati lemah dah. Jangan niat beralih-alih dia mati lemah dah. Maka tak payah mandi. Dah wajib kena cucu air lain. Wajib kena cucu air lain. Ambil air sungai tu pun tak apa ambil. Tapi kena cucu dengan niat nak memandikan. Jangan kata apabila tenggelam tu dikira mandi. Tidak boleh. Kerana semua perbuatan mesti dengan niat. Sekalipun tidak wajib, yakni perbuatan dengan niat, yakni kita sengaja nak memandikan. Manakala mayat itu tenggelam tak dikira memandikan dia. Kena dengan perbuatan mukallaf.
Niat tak wajib, tapi wajib dilakukan. Kedua, dikapal akan dia, tutup dia dengan kain lepas mandi. Tak wajib lap tubuh dia, tak wajib guna shampoo, tak wajib apa. Wajib ditutup seluruh anggota tubuh dia dengan kain apa sahaja kain yang dapat menutup. Warna-warni kok boleh berlaku. Ketiga, sembahyang atas mayat, kena pandai sembahyang mayat. Keempatnya, ditanam akan dia, tanam mayat. Kena pandai. Adapun kafir yang lain daripada harbi, bukan kafir harbi dah, dan murtad. Kafir harbi dengan murtad sama taraf. Ni orang kafir biasa. Kafir zimmi, kafir musta'mal, kafir muahid. Maka wajib atas kita kafir ke dia. Kafir zimmi, kafir hok bayar cukai kepala, nak duduk di bawah pemerintahan orang Islam, sanggup bernaung menumpai di bumi orang Islam, bayar jizyah, maka dipanggil kafir zimmi. Maka kalau dia mati, kita kena hormat mayat dia dengan cara kafir ke dia. Sebab ketika dia hidup, dia berharap dengan kerajaan Islam menjaga kemaslahatan, kepentingan kehidupan dia. Maka ketika hidup, kita tak boleh mengkhianati dia. Kalau dia mati, wajib kita kena kafir ke dia. Wajib kafir ke dia dan ditanam akan dia. Dua saja. Kalau hak sani, hak standard kena buat 4 perkara. Hak ni kena buat 2 saja. Wajib dikafir dan wajib ditanam. Dan haram sembahyang atasnya. Haram sembahyang. Sebab orang kafir Tuhan kata jangan sembahyang. Kerana orang kafir ni kita sembahyang mayat nak minta maaf dengan Tuhan. Dan harus dimandi akan dia. Dan harus dimandi akan dia. Harus dimandi akan dia. Harus kita mandi. Nak mandi boleh, tak usah mandi boleh. Wajibnya kita kafir dengan kita tanam. Adapun mayat mati syahid pula. Mayat mati syahid pula. Orang standard kena buat 4. Orang kafir zimmi kena buat 2. Orang mati syahid pula. Iaitu orang Islam. Kena orang Islam lah. Yang mati ia orang Islam kerana berperang dengan orang kafir. Perang dengan orang kafir. Palestin berlawan dengan Israel ni. Yahudi ni. Maka mati syahid. Kerana dunia atau kerana meninggikan agama Allah. Sama ada tu dia niat ikhlas kerana ataupun niat tidak ikhlas. Yang penting dia mati kerana berperang dengan orang kafir. Dia perang dengan orang kafir kerana dia nak marah ke orang kafir, ambil harta dia, rapah tanah dia, bunuh keluarga dia, maka dia nak marah, tak ikhlas. Ataupun dia niat memang betul-betul nak meninggikan agama Allah. Nak suruh agama Islam tersebar di muka dunia supaya agama sentiasa memenuhi dunia ni. Kalau orang mati syahid gapo dia, maka wajib dikafir akan dia. Wajib kena kafir dia. Kafir selalu. Apabila temu dia tu meninggal, maka ambil kafir selalu. Lepas tu berdarah ke apa dia apa semua. Tak apa. Biarkan darah tu kerana darah tu menjadi saksi dia pada hari kiamat. Orang mati syahid, dia akan bangun dengan darah-darah dia yang berbau sangat harum lebih daripada kasturi. Maka jangan hilangkan kelebihan cara mati orang mati syahid dengan berlumur darah tu
kelebihan bagi dia. Wajib dikapal akan dia dengan kain yang dipakai berperang. Kalau dia pakai kain serban besar, pakai buku dengan kain serban. Perang yang mati ia di dalamnya ketika pakai pakaian tu. Tak payah buka pakaian tu, tak payah mandi, tak payah gapo, buku dengan pakaian-pakaian dia hok dia perang sana. Dan jika tiada cukup, kalau cukup dah tak apa. Kalau tak cukup, ditambah akan dia. Kena tambah lagi. Cari kain lain lah. Dan wajib ditanah akan dia. Kapal wajib, tanah wajib. Dan haram dimandikan. Berdosa pula kita mandikan mayat mati syahid kerana menghilangkan fadilat kelebihan ibadat manusia. Ibadat kita sendiri, kita tak sih tak apa. Ibadat orang, kita jangan hilang ke fadilat dia. Dimandi akan dia dan haram disembahye atasnya. Tak payah semaya, haram pula. Mati syahid pula. Dan ada pun kanak-kanak yang gugur. Yang lahir sebelum waktu dia. Iaitu apa dia kanak-kanak yang gugur. Iaitu kanak-kanak yang gugur, yang keluar, ia padahal belum sempurna 6 bulan. Tak siapa lahir 6 bulan, 5 bulan lebih lahir dah. Dalam bulan, masa kandungan dia baru 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Maka hukumnya jika tiada zahir padanya tanda hidupnya. Lahir itu senyap, memang tak ada tanda hidup langsung. Dan tiada zahir pula kejadian anak ada. Lahir dia pula tubik daging sekepal. Daging saja. Maka tidak ada gambaran rupa bentuk manusia dan tidak ada tanda hidup. Rupa pun tak ada, nak hidup lagu mana. Maka tidak wajib atas kita suatu pun daripada 4 perkara itu. Apabila tubik daging saja, seorang perempuan keguguran, keluar daging saja, tak wajib mandi, kapal, semaya, tanah. Tidak wajib berlaku. Tetapi sunat dibalut akan dia dengan kain dan ditanah akan dia. Semaya mandi tak payah, tak sunat. Manakala hak sunatnya buku dengan kain sikit, patut ditanah. Hak tu sunat, tidak wajib. Hak tu jika tidak ada rupa bentuk manusia dan tidak ada tanda hidup langsung. Dan jika tiada zahir padanya tanda hidup, mati. Lahir itu senyap, tak kata apa. Tetapi ada zahir padanya kejadian Adam. Ada bentuk dah muka, apa dia, tangan, kaki. Tetapi tak hidup. Mati tubik tu, mati dah, meninggal. Tak ada gerak, tak bunyi suara apa. Maka wajib atas kita kerja padanya 3 perkara. Hak sani tak wajib apa satu, hak ni 3 perkara. Yang lain daripada sembahyang. Lain daripada semaya, iaitu mandi wajib. Ambil kena wajib cucu air. Wajib kapal ke dia, ambil kain buku. Lepas tu wajib ditanah. Semaya tak boleh. Dan haram pula sembahyang atasnya. Keedah dia, orang yang Tuhan tidak akan ampun, haram semaya. Orang kafir. Begitu juga orang yang Allah Ta'ala dah ampun ke dosa dia. Tentulah Tuhan apa. Seperti orang mati syahid. Budak tak melakukan dosa. Maka tak ada istilah nak minta maaf. Gapo? Kerana tujuan sembahyang adalah nak minta maaf. Maka orang tak buat dosa, haram pula pergi minta maaf. Dan jika ada zahir padanya tanda hidup. Lahir budak. Lahir tu bik sorok. Wah. Ataupun bergerak. Sekali bergerak. Atau bergerak-gerak. Kemudian daripada keluarnya
Dan jika kurang daripada 4 bulan sekalipun. Kerana kurang daripada 6 bulan dipanggil gugur. Kurang atas pada 4 bulan. Kalau atas pada 4 bulan. Kurang daripada 4 bulan ni, tu biasa waktu ditiupkan roh. Kerana 4 bulan ni 120 hari. Mula-mula darah, daging, manusia baru tiup roh. Maka kandungan itu sekalipun baru 4 bulan. Kurang daripada 4 bulan. Atas pada 4 bulan, lagi-lagi. Maka itu seperti orang besar juga. Kalau atas pada 4 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun 9 bulan. Lahir itu 9 bulan dah. Cukup dah. Dia-nya. Lahir-lahir. Tubik sekali sorang meninggal.